Assalamualaikum dan hai. Nama saya Jamilah. Jamilah. Isyarat nama saya Jamie. Hari ini saya akan cerita tentang pengalaman saya di sekolah. Saya sekolah di SEKOLAH, sekolah MENENGAH, menengah KEBANGSAAN, kebangsaan GOMBAK, gombak SETIA, setia, sekolah menengah kebangsaan Gombak Setia. Sekolah saya bersih dan selesa. Saya suka pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah dengan motosikal. Ayah saya yang hantar saya ke sekolah. Di sekolah saya kelas nombor 2. Nama kelas saya IBNU, Ibnu RUSYD, Rush, Ibnu Rush. Saya belajar bidang sains komputer. Belajar sains komputer seronok kerana boleh guna komputer. Cikgu saya baik. Cikgu mengajar saya dengan sabar. Kalau saya tidak faham, cikgu akan bantu saya. Cikgu memberi nasihat dan semangat kepada saya. Di sekolah ada hari guru. Saya beri hadiah kepada cikgu kesukaan saya. Cikgu suka pada hadiah yang saya beri. Cikgu kesukaan saya itu cikgu bahasa Melayu. Cikgu itu baik dan cantik. Di sekolah saya ada ramai kawan. Saya suka belajar dengan kawan saya. Kami selalu pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan ada banyak buku. Kami selalu membaca buku dan bertukar cerita. Saya gembira dengan kawan-kawan. Saya rasa gembira ada kawan yang baik. Pengalaman yang seronok di sekolah ialah hari kantin. Hari kantin di sekolah seronok. Hari itu ramai orang datang ke sekolah.
ada pelajar, ada cikgu dan ada ibu bapa. Hari itu sekolah jadi meriah. Di hari kantin ada banyak gerai. Ada gerai makanan, gerai minuman, gerai permainan, gerai kuih, gerai buku dan banyak lagi. Semua cikgu menjual barang-barang pada hari kantin. Semua barang murah. Saya beli makanan dan minuman yang saya suka. Saya makan dengan kawan. Kami ketawa dan bergembira. Hari kantin buat saya gembira. Saya suka hari kantin di sekolah. Saya juga suka hari sukan di sekolah. Hari sukan diadakan di padang sekolah. Semua pelajar berkumpul di padang sekolah. Saya masuk sukan lari. Saya lari dengan laju. Saya dapat nombor 3. Saya rasa gembira kerana saya menang. Hari sukan ada lompat jauh, lompat tinggi dan lari. Semua pelajar bermain dengan gembira. Hari sukan mengajar saya tentang kerjasama dengan kawan. Pada hari anugerah, saya mendapat anugerah pelajar cemerlang dalam bahasa Melayu dan fizik. Semua orang di dalam dewan bertepuk tangan. Saya berasa gembira dan berpuas hati. Pengalaman di sekolah tidak akan saya lupa. Semua pengalaman di sekolah seronok. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.